Tajuk yang 51, yang ke-51, iman yang sebenar. Iman pun ada hak sebenar, tak sebenar ni. Iman ni macam makanan lah. Ada hak sebenar, tak sebenarnya. Makan tu kok ke Maggi tu jangan main. Jangan main makan Maggi tu, tak sebenar makanan tu. Sedap, Allah sedap sangat. Sebukuh tak jadi apa, tapi makanan tu bukan sebenar. Makanan maknanya wak sedap ke mulut je. Jadi nyakit ke dalam perut. Macam rokok tu. Allah, tu bukan makanan tu. Tu bukan makanan. Jadi makanan ada hak molek. Permainan ada hak molek maknanya. Apa-apa pun atas dunia ni ada molek dah molek, ada halal haram. Berkawan ada halal haram. Baik ada halal haram. Balah ada halal haram. Jadi ada halal haram. Iman ada juga sebenar tak benar. Ni lokal ni. Bukan original ni. Bukan original iman ni, bukan. Iman yang sebenar. Daripada Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda. Anas hak kita duk baca seumur tu lah. Dia umur 10 tahun, mak dia kata ke Nabi. Duduk dengan Nabi 10 tahun. Ayah dia lari ke Syam. Mak dia masuk Islam, ayah dia serabut. Tak suka ke Nabi, tak suka ke Islam, dia lari ke Syam. Ini tak suka ke Islam. Ada orang pula kadang-kadang belaga bak parti, tak suka ke parti, belaga Islam. Bukan, hak tu parti. Hak tu kumpulan tak salah. Tak boleh ni benci ke Islam. Benci ke Islam tu lain. Benci ke orang lain. Jadi kadang-kadang kita silap menterjemahkan. Jadi ayah Anas ni nama Malik bin An-Nadhar. Apabila isteri dia masuk Islam, ia pun panasan lari ke Syam, mati ke Syam. Mak dia janda, pergi rumah Nabi, beri ke Nabi, suruh buat tolong Nabi. Dan dia berkahwin pula dengan Abu Talhah, nama Abu Talhah radhiyallahu an dan radhiyallahu anhum dan dapat anak. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Nabi kata, Nabi bersabda, artinya tidak sempurna iman seseorang daripada kalian. Tak sempurna iman. Tak sempurna. Nabi kata. Kalau orang lain kata percaya tak percaya kat pada kita lah. Tapi kalau Nabi kata, hak betul lah. Allah kata mesti betul. Nabi kata mesti betul. Kalau orang lain, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kena fikir, kena tanya, kena mengaji, kena tanya orang pula maknanya. Tapi kalau hak Allah, hak Nabi, mesti betul. Nabi bersabda, tidak sempurna iman. Jadi iman kita ni ada hak sempurna, hak tak. Hak kita ni ada hak 100, 90, 99, 80. Iman tu 80 je. Iman tu dia panggil suka tanya 50, 40. Tapi kita tak boleh nak timbang. Hak ni kena nimbang Tuhan. Atas dunia ni nimbang dia, kalau jarak dia pakai kilometer, kalau berat dia pakai kilo. Hak ni atas dunia. Hak nimbang iman ni Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kita nak tahu tak tahu untuk kita ni setara mana hak Nabi sebut ni. Nabi kata, tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sehingga dirinya lebih mencintaiku daripada anaknya. Nabi kata, orang yang sayangkan Nabi ni lebih pada segalanya. Yang pertama sayangkan Allah lah. Lepas tu sayangkan Nabi lebih daripada ayah dia, ibu dia. Lebih pada ibu ayah. Maknanya kena sayang gitu. Sayangkan anak. Sebab tu orang ni kalau dia ada masalah dengan anak, dia jadi tak punah dia. Tak punah dia. Kalau dia ada sayang Allah dengan Rasul lebih, dia bolak dengan anak dia, tak punah. Bolak dengan suami isteri dia,
tak bunuh. Bolak dengan orang ramai, tak bunuh. Pasal dia sayang Allah lebih. Dia sayang Allah lebih. Orang marah ke dia, tak apalah mu nak marah, aku sayang ke Allah lebih. Maknanya, dia sayang ke anak, kena sayang. Kena sayang ke mak ke ayah. Tapi Allah kena lebih, Rasul kena lebih. Apabila bolak dengan anak, jawab dia dah hilang pertimbangan, otak dia stabil. Pasal dia tak jadi emosi serabu, pasal dia tak jadi tekanan, pasal dia ada lagi hak dia sayang Allah, hak dia sayang Rasulullah, hak dia sayang